Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami ingin memperkenalkan satu inovasi kecil tetapi memberi impak yang besar. Kami namakannya pelita lestari. Sebuah solusi kelestarian dalam kehidupan. Tahukah kawan-kawan, saban tahun menjelang hari raya, kawasan perumahan dan kampung-kampung akan dihiasi dan diterangi dengan pelita. Banyak pelita yang dapat kita lihat di sepanjang jalan dan di halaman rumah. Tanpa kita sedar, menggunakan minyak diesel atau minyak tanah yang mana asalnya adalah dari sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui, iaitu petroleum. Kita perlu sedar, semakin lama sumber tenaga petroleum akan semakin berkurang. Negara kita sedang dalam proses peralihan tenaga yang signifikan. Dengan perancangan berjangka panjang untuk mengurangkan kebergantungan kepada petroleum dan berpindah kepada teknologi hijau dan inovasi tenaga. Minyak masak terpakai sebagai bahan bakar di dalam pelita, menggantikan minyak diesel atau minyak tanah yang asalnya dari petroleum. Minyak masak terpakai adalah bahan buangan. Menggunakannya semula boleh menjimatkan kos dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber petroleum. Beribu-ribu liter minyak masak dibuang selepas digunakan. Ini biasanya dicurahkan ke dalam sinki, tong sampah, longkang dan tanah. Hal ini menyebabkan pencemaran air dan tanah. Buat pelita lestari. Pertama, sediakan bahan seperti lilin lebah, minyak masak terpakai, tin kosong dan kain sebagai sumbu. Dan cairkan lilin lebah dan campurkan dengan minyak masak terpakai, lalu letakkan di dalam tin kosong. Sumbu dan tunggu beberapa jam sehingga minyak masak tersebut mengeras. Lilin akan mengeraskan minyak masak dan pelita akan mudah dibawa ke mana-mana. Catatan yang telah kami sediakan. Kami telah membuat penambahbaikan dengan menggunakan botol kaca terpakai. Kami menghias supaya lebih menarik. Kami telah mencuba hasilnya dan membandingkan pelita lestari dan pelita minyak tanah. Masak terpakai boleh menyala dengan baik selama 4 hingga 6 jam. Tidak mengeluarkan bau yang terlalu kuat atau asap berlebihan berbanding jika kita menggunakan minyak diesel. Selamat dan mudah dibawa ke mana-mana. Minyak masak terpakai adalah bahan buangan. Menggunakannya semula boleh menjimatkan kos dan mengurangkan kebergantungan kepada sumber petroleum. Minyak masak boleh dibakar dengan lebih efisien, selamat dan mesra alam. Inovasi ini mendidik masyarakat tentang pentingnya amalan 3R: reduce, reuse dan recycle dalam kehidupan seharian. Reduce iaitu mengurangkan penggunaan petroleum. Menggunakan semula minyak masak sebagai bahan bakar di dalam pelita lestari. Recycle, menggunakan tin kosong bekas kaca untuk dijadikan bekas pelita. Terima kasih. Pelita lestari, usaha yang kecil tapi memberi impak yang besar.